Nama saya Ann Falsari. Saya merupakan Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor. Pada saya, rancangan Selangor pertama adalah satu dokumen rujukan kepada pembangunan negeri yang mana kita bukan sahaja mahu melihat pembangunan secara ekonomi tapi juga melihat dari segi kesejahteraan rakyat melalui pembangunan sosial dan pembangunan itu secara benar-benar menyeluruh dan terancang. Kita mempunyai 220 PPI ataupun projek, program dan inisiatif. Dalam penjagaan sektor sosial yang berada di bawah tanggungjawab saya, iaitu melihat tentang wanita, kebajikan dan OKU dan juga yang tentunya adalah care ekonomi. Bila saya melihat dokumen tersebut bermula daripada tahun 2020, kita melihat bagaimana penumpuan diberikan kepada wanita ataupun kelompok yang terpinggir, the undeserved society. Jadi saya sangat bangga melihat dalam dokumen rancangan Selangor pertama itu meletakkan keutamaan kepada golongan-golongan terpinggir seperti ini. Saya melihat tentang kebajikan iaitu kita membantu golongan yang memerlukan. Contoh, kita ada program Bingkas. Bingkas ni bermula pada tahun 2017 dengan asalnya adalah untuk kasih ibu Smart Selangor, untuk ibu-ibu tunggal, dan kemudian dia berevolusi ketika zaman mantan Exco, iaitu untuk keluarga sejahtera. Jadi bantuan RM300 sebulan untuk 30,000 keluarga seluruh Selangor. Dan saya bertanya kepada ibu tersebut yang punya 3 orang anak, tidak bekerja, suami bekerja sebagai guide. Dia berkata dengan pendapatan isi rumah hanya RM2,500, tinggal di Gombak, RM300 itu sangat membantu untuk membeli keperluan dapur. Yang membanggakan adalah perkembangan pesat Wanita Berdaya Selangor, salah satu agensi yang diwujudkan pada tahun 2021 untuk melaksanakan dasar negeri, iaitu Dasar Wanita Selangor dan juga Pelan Tindakan. Dan kita melihat bukan sahaja Wanita Berdaya Selangor mewujudkan, meneruskan kerja-kerja seperti Pusat Wanita Berdaya yang wujud di setiap DUN dalam 56 DUN dalam Selangor, tapi kita melihat kepada mengorak langkah kepada menghasilkan the pipeline untuk kepimpinan wanita. Ada program seperti Akademi Kepimpinan Wanita, ada Siwani Sidang Wanita Selangor. Apa yang kita tumpukan adalah mewujudkan talent pipeline untuk wanita-wanita ini, dan mereka melalui satu program. Kalau Akademi itu 12 bulan, kalau Sidang Wanita Selangor dalam 3 bulan. Mereka merasai sendiri simulasi seperti sidang dewan yang sebenar dengan perbahasan, dan hasil daripada pendedahan tersebut, kebanyakan wanita ini lebih faham tentang erti menggerakkan aktivisme wanita, membela hak wanita, dan malah ada yang mewujudkan ataupun menubuhkan NGO mereka sendiri, menyertai parti politik dan merasakan ini adalah satu tempat untuk menyerlahkan potensi mereka. Saya kira saya perlu highlight di sini adalah berkaitan pembelaan OKU. Pada tahun 2021 diwujudkan akademi ataupun Jabatan ANIS, Anak Istimewa Selangor, di bawah Yayasan Warisan Anak Selangor. Tapi disebabkan permintaan yang tinggi berkaitan Pusat ANIS untuk intervensi kanak-kanak, kelainan pembelajaran, kita orak langkah kepada penubuhan yayasan. Itu dengan menubuhkan Yayasan Insan Istimewa Selangor itu, kita boleh beri peluang kepada pihak korporat menyumbang CSR, crowdfunding dan sebagainya. Alhamdulillah, keupayaan Yanis untuk menambah bilangan tenaga pengajar dan peluang kolaborasi dengan pelbagai pihak strategik seluruh Selangor dan mungkin di peringkat nasional. Itu semua terangkum dalam pelaksanaan dasar yang baru dilancarkan, dasar OKU, bukan sahaja tentang keterangkuman sosial, pembelaan kebajikan, tetapi peluang melibatkan OKU ini dalam pembangunan negeri. Ada banyak lagi kerja-kerja yang belum dapat diselesaikan hanya dalam tempoh rancangan Selangor pertama, itu telah berakhir 2025, untuk menjadikan Selangor ini benar-benar berdaya huni. Lebih kita sebut tentang berdaya huni ataupun livable, warga yang datang bekerja mencari rezeki di sini
perlu ada peluang untuk penuaan bermaruah. Contoh ada yang datang dari luar Selangor, bekerja, berkhidmat dan bermastautin di sini hampir 30 tahun, tidak memilih untuk pulang ke kampung, tapi mereka mahu menjalani penuaan kehidupan menua di Selangor. Kita mahu wujudkan bukan sahaja dari segi infrastruktur, tetapi juga akses kepada kesihatan dan juga kehidupan warga emas yang berkualiti. Dari sudut ekonomi penjagaan, saya melihat bahawa Selangor adalah negeri pertama yang mengorak langkah untuk membangunkan dasarnya sendiri, dan pelaksanaan telah dilaksanakan, dan kita melihat peluang-peluang datang ramai pihak. Contohnya akademi latihan untuk penjaga, memartabatkan penjaga. Jadi kita mahu bukan sahaja dari segi undang-undang untuk tata kelola, untuk kawal selia, tapi kita mewujudkan pelaburan-pelaburan. Mereka yang datang ke Selangor melihat peluang industri ini bukan sahaja dalam manufacturing atau pembuatan, tapi yang paling besar adalah perkhidmatan, dan salah satunya adalah ekonomi penjagaan. Harapan saya juga adalah peluang untuk mengukuhkan institusi keluarga. Kerana di Selangor ni, walaupun kepadatan populasinya tinggi, makmur, powerhouse of Malaysia, iaitu 26.2% GDP, tetapi juga kes-kes sosial yang dilaporkan seperti keganasan rumah tangga, berlaku pendataan kanak-kanak dan sebagainya juga dilaporkan antara yang tertinggi. Jadi pada saya, untuk menjaga keseimbangan, kita perlu kembali semula kepada pengukuhan institusi keluarga.